Nampaknya Koma mencurah-curah rezeki Bella Astilah setelah dia dilantik menjadi penyampai radio Era. Kemudian sekarang ini dah menjadi juri pula kepada muzik lawak superstar tahun 2025 ni. Banyak benar rezekinya sejak tercetusnya fenomena bas dalam negara kita ini, mencipta rezeki yang tak putus-putus. Jadi kenapa kalau kita tengok begitu mencurah-curah rezeki kepada Bella Astilah ini, jadi kita tengok balik apa kata Bella bila dia dilantik menjadi juri Maharaja Lawak Superstar ni. Dia kata dia nak jadi diri sendiri dan dia ni mudah terhibur. Apa maknanya? Maksudnya Bella ini sepanjang dia membawa diri, dia menjadi diri dia sendiri. Dia tak tiru pun orang lain. Sebab itulah bila ada pasangan lain yang berkahwin baru je, tak payahlah pula orang nak expect, oh lepas ini Bella dengan Syed Saddiq pula akan mengikuti jejak langkah orang tu. Tak maunya. Tak payah nak tiru-tiru orang. Dalam psikologi ni, keaslian diri kita, kita jadi diri kita tu adalah merupakan satu ciri yang boleh menarik perhatian orang lain, boleh menarik perhatian orang ramai. Jadi kita sebenarnya kalau nak jadi orang yang berjaya ni, jadilah diri kita sendiri. Baru kita boleh mendapat kepercayaan daripada orang lain dan mendapat sokongan sosial. Kemudian seterusnya kita tengok Bella ni dia kata dia bukanlah pandai sangat dalam aspek lawak ni, tapi dia bagi tahu dia nak mencuba sesuatu yang baru. Kat sini kita nampak ada satu aspek yang sangat penting, iaitu growth mindset. Individu yang sedia nak belajar sesuatu yang baru, meneroka satu jalan yang tak penuh pun kita lalu, biasanya akan menjadikan kita akan lebih berkembang dalam apa bidang pun. Jadi itulah yang teman rasa kenapa kita nampak rezeki Bella Astilah ni begitu banyak sekarang ini. Bukan saja kerana populariti itu, tetapi disebabkan oleh dua aspek tu tadi. Yang pertamanya, sepanjang dia lalui kehidupan ini, dia jadi diri dia sendiri. Yang keduanya, dia ada elemen growth mindset itu. Itulah dia.